filem seram terbaik yang aku tonton untuk tahun 2026. Yap, aku suka trailer filem Kadam ni, tapi aku tak expect dia punya outcome dia sebagus ni, Mat. Filem yang bertajuk Kadam. So filem ni dia mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Melo. Dia dah kahwin dan tinggal dengan 2 orang anak dekat satu kawasan terpinggir. Okay, so Melo ni dia perlu mewarisi satu benda daripada dia punya keturunan yang dipanggil sebagai Kadam lah. Kadam ni macam benda yang mendampingi satu individu ni untuk menjaga dia, untuk bantu dia. So mak kepada Melo ni, lakonan Agni Haq, baru meninggal dunia dan benda tu diwarisi kepada Melo ni sendiri. Kau tengok sendiri apa yang berlaku kepada Melo, dan juga adik dia iaitu Manis lakonan Siti Khadijah Halim, Awang lakonan Rahim Ishak, dan kedua orang anak dia iaitu Putih lakonan Zara Zaf dan juga Hitam lakonan KL. Kadam ni aku tengok trailer tu memang nampak promising. Aku ada doubt sikit dengan cara macam mana diorang nak gunakan pelakon-pelakon hebat macam Agni Haq. Sebab dalam filem ni Agni Haq ni dia seorang yang bisu. So aku takut tak sampai tu. Tapi lepas aku tengok filem ni, walaupun Agni Haq bawa watak seorang perempuan bisu, tapi aku cakap dengan korang, lakonan dia, seingat aku filem-filem yang aku tonton lakonan Agni Haq, banyak filem-filem dia, filem ni paling menguji lakonan dia. Dan bagi aku ni filem mungkin dengan watak yang paling terbaik, lakonan yang paling terbaik daripada Agni Haq sendiri. Rahim Ishak pun wow, dalam filem ni watak dia memang ngam gila, man. Dan Siti Khadijah Halim pun bagi impact yang sama. Dan seorang lagi pelakon yang aku patut puji adalah pelakon muda KL dan juga Zara Zaf ni, adik beradik sebenar disatukan dalam filem sebagai adik beradik juga, Zara Zaf dan KL. Tapi aku nak highlight kepada Zara Zaf, pelakon yang watak Putih, anak sulung dalam keluarga ni. Pelakon muda yang sangat berbakat. Impact lakonan dia sampaikan aku menangis, Mat. Aku menangis. Ada 2 part dalam filem ni aku menangis. Filem ni dia tak gunakan jump scare. Ada sikit jump scare tapi sangat minimal. Dia lebih banyak gunakan benda-benda elemen-elemen creepy. Kebanyakan benda yang buat aku terkejut adalah boleh tengok bayang-bayang keluar muncul dekat belakang sini, tiba muncul kat tempat lain. Macam mana diorang ni cuba nak bawa elemen seram tu bukan dalam part gelap, part malam, malam baru bantu benda yang menyeramkan, tak. Sebab dalam filem ni ada banyak part di mana benda yang menyeramkan tu ditunjukkan waktu siang juga. Dan aku suka macam mana watak-watak dalam filem ni disatukan dengan lakonan yang sangat padu, yang buatkan aku rasa filem ni satu filem seram lokal terbaik aku tonton untuk tahun ni. Aku tak rasa menyesal aku bagi Polong filem seram yang aku suka sebelum ni. Tapi lepas aku tengok Kadam ni, aku akan letak Kadam atas Polong. Memang terbaik, gandingan pelakon baik. Oh, satu lagi benda yang aku suka pasal filem ni adalah set dekat dalam kawasan hutan. Sangat nampak keluarga ni memang terasing daripada dunia luar lah. Pemilihan set yang sangat cantik, sangat baik. Aku sampai tengok, kat mana berlakon ni? Set ada sungai, bawa sampan, lepas tu prop-props yang digunakan untuk gambarkan kawasan tu, guna dapur kayu api untuk build the tents, rumah buruk, guna lampu minyak tanah. What a movie lah. Aku sebenarnya pada part awal tu lebih kurang dalam mungkin 20 minit kot, 20 minit ke 25 minit awal, aku rasa filem ni agak bukan slow tau. Aku tak nak cakap slow burn sebab dia ada build up the tense, dia build up the character tu. Tapi sebelum muncul Rahim Ishak dalam filem ni, aku rasa macam banyak part yang sunyi. Mungkin sebab Melo ni seorang yang bisu, dia tinggalkan anak dia 2 orang je. Tapi lepas muncul watak Rahim Ishak, Siti Khadijah Halim, slowly dia build lagi the tense, dia build lagi storyline plot yang sangat menarik. Kau akan dapat rasa benda yang mengejutkan, psychological punya, suspense, seram, creepy, semua dalam satu filem. Kau kena tengok filem ni, filem Kadam. Filem seram lokal terbaik yang aku tonton setakat ni untuk tahun 2026. Hari tu aku dah tengok Polong, aku cakap filem tu baik. Filem ni lebih baik, man. Lebih baik. Execution semua cantik. Well done to Syamil Osman and the team. Comet Production
Memang baik gila mak, lakonan on top semua. Rating aku untuk filem ni, kalau tengok website aku tak nyaman, dekat sana korang boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. Adakah korang akan pergi tonton filem Kadam yang akan ditayangkan bermula 11 Jun 2026 nanti? Korang peminat filem seram kena tonton filem ni mat. Feel vibe dia cun gila, set up dia cun gila, lakonan macam ni. Okay, so adakah korang pergi tonton filem ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.